Ayam 2,000 ekor, daging 12 ekor. Jadi banyak lah tu. Kalau tak kita boleh tambah lagi. Dan kita jual dengan harga RM25. RM25. Mana lebih kuat sangat lah. Kita cuma kita tak ada subsidi tau. Tak jual murah ni tanpa subsidi. Kalau subsidi dia kos akan lebih tinggi lagi. Kita lah subsidi kerja ni effort. Kalau cara kita beli banyak-banyak, kita jual yang segera habis. Kalau kita tak lebih banyak-banyak, dia tak bagi murah. Jadi kita beli banyak-banyak, dah dapat murah. Saya beri jual murah pada semua rakyat yang nak beli. Ini kaedah yang kita buat. Kemudian barang-barang kering kita bagi diskaun 40%. Itu memang murah betul lah. 40% barang-barang kering itu saya bagi subsidi lah. Personal subsidi pada semua orang pergi rentang. Jadi bagi mereka yang bukan tinggal pergi rentang lah, mengambil kesempatan kat sini kan, tak cukup orang pergi rentang nak beli. Panjang beratur tu. Ya, insyaAllah. Dan kita buat setiap tahun untuk memudahkan rakyat pergi rentang berhadapan dengan menyambut hari raya dengan kos yang makin meningkat. Kos hidup. Apatah lagi yang berlaku perang Iran ini akan menambahkan lagi kos. Di mana harga minyak akan naik, harga minyak naik, semua kos yang lain akan naik. Okay, biasa sampai pukul 12 lah. Kedua akan habis lah insyaAllah. Ramai ni can be Mata biar Mata kali orang 1,000 lah. Ada tu 1,000 orang. Okey, sekarang ni sementara ni beras tak naik lagi. Semua barang akan affected. Bila punca base ni adalah minyak. Oleh kerana kita pun 60% dari minyak yang kita guna sekarang ni ialah minyak import. Bila berlakunya sekatan yang tidak boleh lepas selat, sebagainya dan sebagainya, maka akan berlaku demand tinggi, supply kurang. Maka harga akan naik. Kok mana pun barang akan naik harga. Bila harga dia akan efek kepada semua kos yang lain. Cuma saya minta kerajaan kawal, jangan sampai peniaga ambil kesempatan. Belum minyak naik, dia naik dulu lah, siap-siap. Dan ini selalu berlaku. Kartel yang selalu berlaku ni, kerajaan mesti ambil, terutama beras. Beras memang kartel. Kalau dia naik barang, kena ambil tindakan dulu sebelum minyak naik. Itu barang import sekarang murah. Hanya RM1,400 setan. Jadi dia boleh imbang dengan beras tempatan. Jadi masalahnya beras tempatan tak ada. Padi tempatan ada, beras ada. So berlaku repacking. Kita cakap lama dah. Kita tak dapat tindakan. Okay.